Ayah, masak apa? Hari ni kita masak sushi. Mula kita masak nasi dulu. Masukkan beras sushi. Lepas tu kita basuh dia bersih-bersih. Kalau gunakan 1 pot beras, kita masukkan 1,5 air. Lepas tu kita boleh masak nasi macam biasa. Untuk inti dia, kita boleh buat telur gulung. Masukkan telur, garam, kita kacaukan dia. Panaskan minyak. Kita gorengkan telur. Bagi dia nipis je. Bila agak dah nak masak, kita boleh gulungkan dia slow-slow. Bila dah siap gulung, kita boleh angkatkan dia. Untuk inti yang kedua, kita buat egg mayo. Kita masukkan telur, masukkan mayonis, masukkan black pepper, kita hancurkan dia. Bila dah hancur, kita boleh biarkan dia untuk seketika. Bila nasi dah masak, kita boleh gemburkan dia. Lepas tu kita gaulkan dia bersama dengan cuka sushi. Kita gaulkan dia bagi dia rata. Lepas tu kita boleh sediakan timun, carrot, seaweed. Bila nasi dah sejuk, kita boleh letakkan nasi, kita lenyapkan di atas seaweed. Lepas tu kita letakkan egg mayo di atas nasi. Lepas tu letakkan timun, letakkan carrot. Lepas tu kita boleh start gulung. Gulungkan dengan perlahan. Kita tarikkan daripada bawah sampai ke atas. Bila dah siap gulung, kita boleh letakkan di atas pinggan. Lepas tu kita sambung buat yang lain pula. Kita lenyapkan nasi di atas seaweed. Letakkan telur gulung, timun, letakkan carrot. Lepas tu kita sambung gulung. Kita gulungkan dengan perlahan daripada bawah sampai ke atas. Bila semua dah siap gulung, kita boleh potong sushi tu. Akhir sekali, bila sushi semua dah siap, makanan siap untuk dihidangkan, dah boleh makan bersama soy sauce dengan wasabi. Jom makan.